Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tajuk RBT kita 1.2 analisis fungsi Okey, apa yang akan anda pelajari hari ini? Pertama, 1.2.1 membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. 1.2.2 melukis sistem fungsi. 1.2.3 membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, ada 3 objektif yang kita nak capai dalam pembelajaran hari ini. Okey, kata kunci untuk tajuk subtopik analisis fungsi ni adalah sistem, produk, komponen ataupun subsistem, objek, supersistem dan fungsi. Okey, kita tengok satu persatu. Apa itu sistem? Sistem ialah elemen yang berkait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi dalam pembinaan produk agar produk tersebut dapat berfungsi dengan sempurna. Okey, elemen yang berkait antara satu dengan yang lain maknanya dalam satu sistem dia ada keseluruhannya. Okey, contohnya sistem sebatang pen. Elemen yang berkait dengan pen tersebut adalah sistem keseluruhan untuk pen. Lepas ni nanti kita belajar apa itu sistem. Okey, produk pula sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen. Okey, produk ni macam saya cakap tadi sistem sebatang pen, produknya adalah pen. Kita tak tengok benda lain. Kita tengok pen sahaja. Okey, komponen pula bahagian-bahagian yang terdapat pada produk dan saling berhubung antara satu dengan yang lain. Contohnya sebatang pen tadi, apa bahagian-bahagian yang ada pada pen tersebut? Mungkin ada mata pen, mungkin ada badan pen, mungkin ada dia punya penekan pen, ada dakwat pen dan sebagainya. Okey, objek pula apa-apa yang memberi atau menerima kesan dari penggunaan ataupun daripada penggunaan atau fungsi produk tersebut. Okey, contohnya kita guna pen. Kita gunakan pen. Objeknya adalah kertas. Sebab kita nak tulis. Tulis kat mana? Mungkin objeknya kertas, mungkin objeknya dinding, mungkin objeknya buku. Dia menerima kesan daripada fungsi produk tersebut. Okey, supersistem pula persekitaran yang terlibat semasa penggunaan produk itu. Contohnya persekitaran apa-apalah. Mungkin tangan yang memegang pen. Mungkin apa lagi persekitaran? Suhu, cuaca, apa lagi persekitaran yang terlibat. Okey, fungsi, tugas atau tindakan yang dilakukan oleh produk untuk mengubah objek sasaran. Okey, apa tugas sebatang pen? Untuk menulis. Okey, ada tugas lain sebatang pen? Ada tak tugas lain? Untuk melukis. Ada tugas lain? Mungkin awak guna untuk untuk soket elektrik tu, awak nak masukkan 2 pin atau 1 pin tak ada, awak gunakan pen. Itu juga fungsi sekiranya awak menggunakan pen tersebut untuk tindakan yang awak lakukan. Okey, 1.2.1 kita nak buat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, dekat sini kita akan gunakan analisis fungsi. Okey, apa itu analisis fungsi? Analisis fungsi membantu mengenal pasti sistem yang ada pada produk dan juga menyatakan fungsi bagi setiap komponen yang ada dalam melengkapkan produk. Dia akan membantu mengenal pasti sistem apa yang ada pada produk. Sistem produk tu, apa komponen dia? Apa objeknya? Apa dia punya super sistemnya? Apa produknya? Itu kita nak kenal pasti sistem yang ada pada produk.
dan menyatakan fungsi bagi setiap komponen. Katakan tadi dalam produk tersebut, produk sebatang pen tu, saya kata ada mata pen, ada badan pen, ada dakwat pen, ada penekan mata pen. Bila ada dia punya komponen-komponen tu, kena tahu apa fungsi setiap komponen. Sebab apa kita nak kaitkan dengan masalah nanti. Yang mana bermasalah, dekat situlah yang kita akan selesaikan. Okey, kita tengok ni sistem sebuah meja. Saya tulis kat situ, sistem sebuah meja. Jadi, produknya adalah meja. Sistem sebuah meja, produk kepada sistem tersebut adalah meja. Sebab kita nak tengok meja. Okey, meja, apa sistem yang ada pada meja tersebut? Okey, salah satu sistem yang ada pada meja itu adalah komponen. Komponen, kita panggil dia subsistem. Okey, apa komponen yang ada pada meja? Yang pertama, muka meja. Yang kedua, kaki meja. Dan yang ketiga, skru. Okey, semua komponen ni perlu ada pada produk tersebut. Sekiranya di luar daripada meja tersebut, dia berada di luar, tak ada kena-mengena dengan meja, itu kita tak panggil dia komponen kepada produk. Dia bukan subsistem. Okey, apa yang di luar daripada meja tersebut? Yang pertama, objek. Objek tu penerima kesan daripada penggunaan produk. Jadi, kita ada meja, objek di atas meja adalah buku. Objek di atas meja adalah buku. Buku itu adalah objek. Sekiranya kucing ada atas meja, kucing adalah objek. Okey, super sistem pula. Super sistem adalah faktor luar kepada produk tersebut. Kita nak tengok sistem. Jadi, kita kena kaitkan juga dengan super sistemnya. Okey, apa super sistemnya? Contohnya lantai. Contohnya udara, cahaya, persekitaran. Mungkin suhu dan sebagainya. Itu adalah super sistem untuk produk tersebut. Kenapa lantai dalam super sistem? Dia tak termasuk dalam komponen sebab kita nak tahu sokongan lantai itu terhadap produk nanti. Kalaulah masalahnya berlaku pada produk, kita cari produk. Tapi sekiranya masalah tu berlaku di luar produk, kita tak perlu selesaikan atau mengubah produk sedia ada. Yang ini sistem sebuah cawan. Saya nak tahu sistem sebuah cawan. Jadi, cuba sebutkan yang manakah produk, yang manakah objek, yang manakah komponen atau subsistemnya, dan yang manakah super sistem, iaitu faktor luar. Okey, kita tengok satu persatu. Produk ataupun sistem adalah cawan. Itu adalah produk. Produknya adalah cawan. Sebab dia kata sistem sebuah cawan. Produk adalah cawan. Objek, apa yang menerima kesan daripada penggunaan produk itu? Penggunaan cawan. Objeknya adalah, kalau tengok gambar dekat situ, objeknya adalah air teh yang berada di dalam cawan. Dan juga uncang teh tu berada juga di dalam cawan. Okey, komponen atau subsistem untuk sebuah cawan tersebut adalah badan cawan dan tangkai pemegang cawan. Ataupun kita panggil dia pemegang cawan. Itu sahaja yang berkait dengan dia. Body cawan tersebut. Super sistemnya ataupun faktor luar kepada produk tersebut adalah piring, sudu, persekitarannya, haba daripada kepanasan air dan sebagainya. Itu adalah super sistem untuk sebuah cawan. Okey, 1.2.2 melukis sistem fungsi. Dalam ni sistem fungsi menggambarkan keseluruhan hubung kait
komponen dalam sesuatu sistem. Di sini awak akan pecahkan sistem produk tersebut kepada fungsi-fungsinya. Komponen tu kita nak tahu. Komponen tu punya fungsi apa? Komponen yang ni punya fungsi apa? Komponen yang ni punya fungsi apa? Siapa yang menerima kesan daripada penggunaan komponen-komponen tersebut. Okey, kita tengok konsep analisis fungsi tu bagaimana produk atau sistem itu berfungsi kepada penerima kesan ataupun objek. Fungsinya dia buat apa? Mungkin dia memegang, mungkin dia membawa, mungkin dia menyimpan dan sebagainya. Itu fungsilah. Okey, kita tengok contoh produk rak kasut. Rak kasut tu adalah produk. Jadi, apa fungsi kepada rak kasut? Dia nak simpan atau dia nak pegang kasut. Supaya kasut tu terletak cantik di atas rak kasut. Okey, contoh beg sekolah. Dia punya fungsi memegang atau menyimpan. Nak simpan apa? Buku atau alat tulis. Yang ini secara umum. Secara umum, kita tak keluarkan komponen-komponen dia. Kita hanya tahu itu sistem, produk apa fungsi untuk apa. Tapi, untuk konsep analisis fungsi ni, kita kena tahu dia punya komponen. Tahu fungsi setiap komponen. Okey, sistem sebuah meja, kita tahu tadi komponennya adalah kaki meja, muka meja, skru. Okey, objeknya buku, super sistemnya adalah lantai, faktor luar daripada produk tersebut. Okey, komponennya lantai, lantai akan pegang kaki meja. Kaki meja tu pula akan memegang muka meja. Skru akan memegang kaki meja dan muka meja. Kenapa skru memegang kaki meja dan muka meja? Sebab dia nak mencantumkan kaki meja dan muka meja tu supaya kukuh. Tak mudah tercabut. Okey, muka meja memegang buku. Yang ini adalah jadual sistem fungsi untuk meja lah. Sistem meja tu punya fungsi. Okey, kita tengok dia punya model fungsi dia pula. Okey, lantai memegang anak panah. Anak panah. Dia menggunakan garisan interaksi iaitu anak panah. Okey, lantai memegang kaki meja. Tengok dia punya jadual. Kaki meja memegang, betul, muka meja. Muka meja memegang buku. Seterusnya, skru akan memegang kaki meja dan muka meja. Ini adalah model fungsi meja, sistem meja tersebut. Ini adalah model fungsinya sekiranya tidak berlaku masalah pada komponen meja tersebut. Maknanya tak ada masalah dia punya garisan interaksi begitu. Okey, tapi banyak garisan interaksi. Mari kita tengok bagaimanakah rupa-rupa garisan interaksi yang lain. Okey, ini adalah garisan interaksi dinyatakan dalam simbol anak panah tapi anak panah yang berbeza dan ada maksudnya. Okey, simbol anak panah biasa maknanya berguna, normal, tak ada masalah pada komponen ataupun sistem tersebut. Kemudian anak panah putus-putus, berguna tetapi tidak mencukupi. Maknanya mungkin ada masalah di bahagian-bahagian untuk berfungsi. Okey, kemudian anak panah tebal, berguna tetapi berlebihan. Buat apa pakai berlebihan? Benda tu kita boleh tengok sama ada dia berlebih ataupun tidak berlebih. Dan seterusnya anak panah bergelombang iaitu bermasalah. Apa yang bermasalah ditandakan dengan anak panah bergelombang ataupun harmful. Okey, kita tengok model fungsi sebuah cawan. Jadi kita tahu cawan adalah dia punya sistem. Okey, bawah cawan tu adalah dia punya
super sistemnya. Dia tak terlibat dengan cawan. Bukan cawan tu sekali dibuat dengan landas di bawah tu kita panggil dia dulang. Tidak. Dan dalam cawan tu adalah objeknya. Objeknya apa? Air panas. Okey, kita tengok model fungsi untuk sebuah cawan. Dulang memegang badan cawan. Badan cawan memegang air panas. Air panas tu ada super sistem haba. Sebab apa kita nak air panas tu? Kita tak nak air tu menjadi sejuk. Kita nak dia dalam keadaan panas. Jadi haba masih memegang air panas. Tetapi tapi yang ini yang normal. Tapi kita tengok jika bermasalah, kita tak boleh nak pegang air panas guna cawan tersebut. Masalah dekat cawan, macam mana dia bertukar daripada garisan interaksi normal kepada garisan interaksi tidak mencukupi. Okey, begitu. Maknanya badan cawan tak dapat memegang air panas. Jadi badan cawan itulah yang bermasalah dan kita kena buat sesuatu. 1.2.3 membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, sebelum tu komponen ialah bahagian-bahagian kecil yang berfungsi menyokong sistem. Model fungsi menggambarkan keseluruhan hubungan kait antara komponen dan kesannya dalam satu sistem. Garisan interaksi ni digunakan untuk menjejak punca masalah. Sebelum ni saya dah terangkan, tapi ini hanya review sahaja. Okey, kita tengok situasi berlaku pada meja tersebut. Meja yang digunakan Ahmad sebagai tempat belajar bergoyang dan tidak stabil. Buku yang diletakkan atas meja hampir terjatuh. Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dan kaki meja banyak yang berkarat. Okey, ini adalah sistem meja yang bermasalah. Kaki dia bergoyang. Buku pun boleh jatuh. Bila tengok betul-betul skru dah berkarat. Jadi, tengok dia punya model fungsi untuk meja yang bermasalah tadi. Lantai masih boleh memegang kaki meja. Tapi kaki meja tidak boleh memegang muka meja. Muka meja juga tidak boleh memegang buku. Buku boleh terjatuh. Sebab apa? Sebab skru berkarat. Skru tu tak dapat pegang kaki meja dan muka meja. Mana yang bermasalah? Puncanya dari skru yang berkarat. Kenapa dia berkarat? Mungkin ada kelembapan. Bila besi kena dengan air, lepas tu dia kena dengan cahaya, kena dengan air, kena dengan cahaya, dia boleh jadi berkarat. Ada kelembapan, skru yang besi tu boleh berkarat. Okey, analisis berantai, punca dan kesan. Kenapa kita buat? Untuk memahami dan mengesan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dikesan. Jawapan yang diperolehi mungkin disebabkan oleh ada 3, iaitu halangan semula jadi, mungkin dari panah, hujan dan kelembapan. Yang ini kita tak dapat nak kawal. Sebab ini adalah halangan fizikal, halangan semula jadi. Okey, kemudian sains dan fizik, mungkin dari momentum ataupun graviti juga, tak boleh nak, kita tak boleh nak kawal. Okey, graviti dan momentum. Okey, yang ketiga sifat asal bahan, iaitu kebolehan mencipta. Kita boleh ubah bahan tersebut ataupun kita gunakan bahan yang lain ataupun kita ubah suai dan sebagainya. Okey, kita tengok soalan yang dengan meja yang bergoyang tadi. Okey, dia dah nampak skru yang mengikat muka meja dan kaki meja banyak yang berkarat. Kita kena buat pertanyaan, buat persoalan berkali-kali supaya kita tahu yang manakah penyebabnya. Okey, meja bergoyang dan tak stabil. Kita tengok meja tu, meja bergoyang tak stabil. Kenapa? Okey, kenapa? Oh, muka mejanya tidak stabil. Okey, kaki dia pun tak stabil. Muka dengan kaki tak stabil. Kenapa muka dan
kaki tak stabil? Sebab skru yang memegang muka dan kaki dia longgar. Lantai tak ada kena mengena kan? Tak ada lantai itu rata ke tak rata. Skru yang memegang tu longgar. Jadi kita kena selesaikan kat skru tu dulu. Okey, kita tengok skru tu berkarat. Mengapa skru berkarat? Kenapa dia berkarat? Sebab dia kelembapan. Jadi, meja tidak stabil kerana skru yang memegang kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah akibat kelembapan cuaca semula jadi, iaitu super sistem. Jadi, apa perlu kita buat kat sini? Kita kena tukar skru yang baru. Bukan kita kena tukar kaki ke, bukan kita kena tukar mukanya ke, tapi kita kena tukar skru baru. Itu saja untuk hari ini. Saya harap awak faham. Sekiranya awak tak faham, awak ulang balik slide ni dan dengar apa yang saya bagi penerangan. Okey, sekian. Terima kasih.